Kemudian berlaku pengkhianatan lagi esok. Ketirisan berlaku, rasuah berleluasa. Kes-kes rasuah, kes-kes korupsi. Yang menghina ini insiden yang memalukan negara, iaitu mereka sudah menjadi satu parti yang haloba dan tamak dengan kuasa. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Pemimpin tidak mesra rakyat. Tetapi kita tak ada usaha untuk membantu rakyat yang terkesan. Nak label saya pengkhianat. Berikutan dakwaan tikam belakang dalam politik Perlis. Kan? Mereka khianat UMNO. Orang yang bersama-sama dengan Langkah Syariatan ini pengkhianat. Dan nak bersama dengan bersatu. Pengkhianatan kali kedua. Bersatu mengkhianat. Pengkhianatan kali kedua ni tuan-tuan. Yalah, dia pengkhianat. Memanglah problem. Yang mana duit negara bocor. Benarkan curi duit rakyat ni. It's a clear case of corruption. Saudara, ia berpunca daripada rasuah. Kerana mereka rasuah. Saya pun dah fed up dengan kerajaan ni. Kita marah, tuan-tuan. Kita marah. Kalaupun mereka kecewa dengan Pakatan Harapan, mereka kecewa dengan kerajaan Madani, tuan-tuan. Dalam keadaan mereka sudah marah, sudah hampa dengan kepimpinan tertinggi. Kes ni memalukan negara. It's a national embarrassment. pendedahan laporan yang memalukan negara oleh FIFA. Alamak tamak dengan kuasa. Menyalahgunakan kuasa. Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin letak jawatan, Azmin letak jawatan. Sebaik Muhyiddin letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, PAS terperangkap bahawa hubungan PAS Bersatu memang retak menanti belah. Adalah punca perpecahan, bersatu adalah punca perpecahan. Negara ini boleh jadi huru-hara. Siapakah sebenarnya yang merosakkan negara? Kita dedahkan pelbagai skandal. Sebab power corrupts. Skandal kewangan terbesar negara dan juga di dunia, saudara. Mereka tak pedulikan pasal rakyat. Sebab rakyat bukan keutamaan mereka. Rakyat pun dah bosan sebenarnya dengan ahli-ahli politik yang act as a political actor. Rakyat ni dah penat dengan politik kacau bilau daripada pengkhianatan terhadap UMNO. Negara kita menjadi sebuah negara yang ditertawakan seluruh dunia. Dan menjatuhkan maruah negara ke lumpur yang hina. Negara kita akan tidak dihormati. Politikus mabuk kuasa. Kerana marah UMNO kononnya Zahid adalah punca perpecahan Muafakat Nasional, sekarang kes tu telah di NFA-kan. Ya, jadi tak ada kes. Untuk meng-NFA-kan kes Zamidi, no further action. Oh, bersatu dengan PAS bergaduh. PAS tak stabil, bersatu tak stabil. Terlibat dah ada macam-macam skandal. Tapi orang yang sanggup rosakkan negara, Politik yang beretika sudah hilang. Kita tengok mereka tak peduli pun pasal rakyat. Apa yang mereka dapat, mereka fikir adalah tentang rakyat tak disantuni. sedangkan rakyat susah bayar cukai. Dia very upset. Macam dah bosan jadi kerajaan. Saya nak cakap pun malu pada rakyat. Negara kita akan ditertawakan. PAS menjadi punca perpecahan. Dan skandal luar negara. It's not about rakyat. Jangan katalah untuk rakyat.